Assalamualaikum. Tengok ni, yang mana orang bukan Islam sendiri, yang berusaha ataupun kempen untuk boikot barangan Israel. Nampak tak orang bukan Islam yang boikot barangan Israel ni? Kalau orang Melayu di Malaysia ni, bila kita boikot sikit, ada puak-puak Melayu Islam ni yang condemn orang yang boikot barang Israel. Dan yang ni Allah Ta'ala nak perli hampa ni. Allah Ta'ala nak perli hampa, bagi hampa fikir. Kalau hampa tak mau ambil tanggungjawab untuk nak boikot barangan Israel, Allah Ta'ala gantikan kaum yang lain, bangsa yang lain, orang bukan Islam sendiri yang buat, yang melaksanakan tanggungjawab yang sepatutnya kita buat, orang Islam buat. Kononnya ingin mempertahankan ekonomi negara ini, akhirnya bangsa Palestin terbunuh dengan kezaliman Yahudi.